Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hizam bin Ramli. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tentang pengenalan mengenai tugasan kumpulan kami yang telah diberikan oleh Dr. Hayati binti Hassan. Okey, di dalam ringkasan tugasan ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 9 akan membincangkan bab ke-9 yang bertajuk Dua Kuasa yang Bersaing dalam Kerajaan Johor Riau. Kami telah meringkaskan bab ini kepada dua subtopik agar pembaca lebih mudah memahami peristiwa atau jalur cerita dalam bab ini. Itu yang pertama, Raja Kecil dan tuntutannya ke atas tata Johor, dan Raja Kecil melawan Bugis di Johor. Bab ini menceritakan kemangkatan Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1699 yang telah mencetuskan peristiwa hitam dalam sejarah kerajaan Johor kerana beliau tidak meninggalkan zuriat. Peristiwa ini telah menyebabkan Bendahara Johor iaitu Tun Abdul Jalil mengangkat dirinya sebagai Sultan sementara dan telah menyebabkan berlakunya keadaan menjadi kacau bilau yang telah memberikan ruang kepada suku Bugis untuk melibatkan diri dalam pemerintahan di kerajaan Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baihal Muttaqi bin Ahmad. Seterusnya, setelah Sultan Mahmud Shah II mangkat pada tahun 1699, kerajaan Johor mengalami keadaan huru-hara selama 19 tahun. Akibat perebutan kuasa dalam kalangan keluarga diraja, ketiadaan waris sah menyebabkan Bendahara Abdul Jalil dilantik sebagai Sultan. Tetapi pelantikan ini tidak mendapat restu penuh daripada golongan bangsawan dan sebahagian rakyat. Situasi ini dimanfaatkan oleh Raja Kecil dari Siak yang mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah II dan waris sah takhta Johor. Selepas kemangkatan Sultan Mahmud, Raja Kecil muncul dengan pelbagai mitos tentang kehebatannya, termasuk keupayanya menukar air payau menjadi air tawar dan menyebabkan meriam Johor memancukan air. Mitos ini digunakan sebagai propaganda politik untuk meyakinkan rakyat tentang keturunannya yang diraja. Dengan bantuan Puteri Jilan, Raja Kecil menyebarkan berita mengenai haknya sebagai waris yang sah dan mengancam sesiapa yang menentangnya dengan daulat Sultan Mahmud yang telah mangkat. Akhirnya beliau melancarkan serangan ke Johor bagi menuntut takhta, menandakan bermulanya perebutan kuasa yang mengubah corak politik kerajaan Johor Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya Rafa'i Syafi bin Azmi. Seterusnya, dalam sejarah Johor Riau, dua kuasa besar bersaing iaitu golongan Bendahara Melayu dan golongan Bugis. Persaingan ini bermula selepas kemangkatan Sultan Mahmud Shah II yang menimbulkan krisis legitimasi. Raja Kecil mendapat sokongan Minangkabau dan beberapa pembesar tempatan, tetapi pemerintahnya tidak stabil kerana sikap sombong dan kejam. Beliau menyingkirkan Bendahara Tun Abdul Jalil dan menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan ini membuka peluang kepada Bugis, kuasa Bugis dikuasai oleh Daing 5 bersaudara untuk campur tangan dalam politik Johor. Mereka membantu Raja Sulaiman, anak bendahara, menentang Raja Kecil dan akhirnya berjaya menguasai Johor. Sebagai balasan, Bugis diberikan jawatan yang di-Pertuan Muda, menjadikan mereka penguasa sebenar di Riau. Walaupun kerjasama ini memulihkan kestabilan buat sementara, ia turut menimbulkan ketegangan baru antara kuasa Melayu dan Bugis. Pertembungan ini menunjukkan pealihan penting dalam struktur politik Johor Riau daripada pemerintahan Melayu tradisional kepada perkongsian kuasa antara dua bangsa serumpun. Seterusnya, kita beralih pada subtopik seterusnya iaitu Raja Kecil menentang Bugis di Johor. Pertempuran antara Raja Kecil dan Bugis di Johor. Raja Kecil telah berjaya menguasai Johor, tetapi peluang Bugis untuk memerintah tetap terbuka apabila Sultan Abdul Jalil yang keempat dan Raja Sulaiman meminta bantuan anak Raja Bugis ini untuk mengusir keluar Raja Kecil. Jika berjaya, anak-anak Raja Bugis akan dilantik sebagai di-Pertuan Muda Johor, Riau dan Lingga dan keturunannya. Bagi mengukuhkan hubungan, Daing Parani berkahwin dengan Tengku Manegala Daing Celak dijodohkan dengan Tengku Mandat. Setelah Daing merewah dan saudara-saudaranya berlayar meninggalkan Johor menuju Siantan. Keadaan di Johor semakin tidak menentu, semacam ada dua raja yang memerintah di Johor, iaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan Sultan Abdul Jalil keempat, yang kemudiannya terpaksa berundur ke Terengganu setelah kalah. 3 tahun kemudian, Raja Kecil menyerang semula di Kuala Pahang dan berjaya mengalahkan Sultan Abdul Jalil yang akhirnya dibunuh oleh 4 orang panglima yang diutuskan Nakhoda Sekam di Teluk Kandang. Berita kemangkatan ini menyebabkan Raja Sulaiman sekali lagi meminta pertolongan dari upu-upu Bugis yang berada di Matan. Pada suatu tahun, Raja Kecil tinggal di Riau dan ketika itu Daing Parani dan Raja Sulaiman datang menyerang Riau. Raja Kecil tewas dalam peperangan itu dan Riau jatuh ke tangan orang Bugis. Raja Kecil pun berundur ke Lingga dengan sebuah perahu burak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri bin Muhammad Ali Nafiah. Seterusnya, dalam usaha menamatkan kekuasaan Raja Kecil, pihak Raja Sulaiman bersama 5 bersaudara Bugis telah membuat keputusan untuk menyerang Riau. Dalam serangan itu, Daing menampuk dilantik sebagai ketua perang oleh Daing Parani, manakala Daing Celak menjadi panglima besar. Pertempuran antara pasukan Bugis dan Raja Kecil berlaku di Pulau Pengujan selama semalam sehari sebelum Raja Kecil berundur ke Pulau Bayan. Pasukan Bugis kemudian menyerang kubu pertahanan Raja Kecil di Tanjung Pinang dan berjaya menewaskannya, menyebabkan baginda melarikan diri ke Lingga. Dengan itu, Riau jatuh ke tangan Upu Bugis sepenuhnya. Upu Bugis kemudiannya berjaya mendapatkan semula alat kebebasan kerajaan Johor melalui serangan ke atas Siak dan Buantan. Lalu menubatkan Raja Sulaiman sebagai Sultan Johor bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Selepas pengiktirafan itu, Raja Kecil cuba menyerang semula Riau tetapi dihalang oleh Yang di-Pertuan Muda dan terpaksa berundur ke Siak. Tidak lama kemudian, anaknya Raja Alam Shah juga pula mencuba untuk menuntut semula takhta kerajaan Riau, namun kalah dalam beberapa siri peperangan di Tanjung Semadam, Sungai Payung dan Sungai Tarum sebelum berundur ke Palembang dan Delhi. Raja Kecil akhirnya mangkat, menandakan berakhirnya pengaruhnya di Johor. Sejak daripada itu, kuasa politik di Johor Riau dikuasai oleh Bugis. Daing Marewah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda, manakala Daing menampuk bergelar sebagai Raja Tua. Pemerintahan Bugis ini mengukuhkan Johor melalui kekuatan ketenteraan, strategi politik dan kemahiran ekonomi. Kesimpulannya, kerajaan Johor yang dipimpin oleh Raja Kecil telah berjaya dirampas oleh Raja Sulaiman dengan bantuan Bugis. Semenjak kedatangan Bugis ke kerajaan Johor, pelbagai peristiwa yang diiktirkan oleh mereka yang mengubah keseluruhan landscape pemerintahan di kerajaan Johor, terutamanya upu-upu Bugis berlima yang telah membantu Raja Sulaiman menggunakan Raja Kecil yang membawa kepada peristiwa pelantikan Daing Marewah sebagai Yang di-Pertuan Muda. Peristiwa yang berlaku pada tahun 1722 ini juga telah menjadi satu mercu tanda penguasaan berkuasa Bugis dalam politik Johor Riau yang menyaksikan dinasti bendahara atau Bugis berjaya memegang tampuk pemerintahan kerajaan Johor Riau. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami dan salam Melaka Bersejarah.